pengetahuan korang, BMW punya gearbox paling bagus. Oi. Orang beli Nampak. BMW baru, Okey. dia pergi service center kan, Tak payah servis. tak payah servis. Oh, dah habis. Pakai. Lockdown apa namanya? Lifetime fluid. Lifetime. So tak payah tukar. Oh, Tapi bila dia habis warranty, okey. dah jahanam dia tukar gearbox lah. Lifetime Okay. gearbox dia terus. So yang tu untuk lebih kepada negara luar lah. Negara yang pakai kereta 5 tahun dia scrap. Okay. Yang tu tak ada masalah lah. Sebab mileage dia orang pun rendah je. Tak, ada jarang lah dapat sampai 100,000 macam tu kan. Ya. Tapi kalau kita Malaysia memang pakai sampai airport lah. So yang Beza tu banyak tu. masalah kalau untuk BMW ni, aku nak cerita sikit. Biasanya untuk model, aku cerita pasal model yang dah keluar daripada center lah. Okey. Model lama lah. Model lama. Tapi tak lama sangat. Okey. E series, F series. Okey. G series baru-baru keluar je. Oh, okey. 2011 tu dah keluar F series. Wah. Kita kebanyakan dekat Malaysia dia Dekat pakai. Malaysia Market dia lah. pakai. Yang banyakkan market. So yang tu dia pakai untuk E series, dia pakai 6 HP, dia ada dua 6 HP 19 dengan 6 HP 21 dia punya kod gearbox dia tu. Ada juga gearbox yang pakai GM gearbox. Dia Okey. still automatic. Dia sama je, ada top motor, ada valve body. So isu memang selalu kena kalau dia keluar. Kalau untuk F aku explain terus, F series dia pakai 8 HP, 8 speed. Okey. 8 HP. Common issue dia kat gearbox. First sekali. Paling aku tekan sangat Wah, dalam video sebelum tekan sangat kan. ni. Sebab benda tu kau tukar berapa ringgit, dia orang pakai BMW berapa sen sangat. Okey. Faham? Tapi bila dia tak tukar, benda tu rosak, defect rosakkan gearbox tu sekali. Wah. Memang makan riban lah. Memang kalau dia nak full overhaul memang mahal lah. Oh, mahal.